Warna orange peach. Okay, warna orange peach. Ni, dia punya design. Diamond dia sayang, nampak tak? Oi, diamond dia lebat bahagian depan baju sebiji macam atas kain sutera. Tapi yang ni harga murah-murah je kakak. RM270 je akak dapat one set dengan tudung. Ni tudung yang you all akan terima. Kain dia kira macam warna pucat-pucat sikit kan. Warna pastel-pastel sikit. Tudung kita bagilah tudung yang ekstra sikit sayang. So tak nampak lah pucat, nampak timbul. Ni kakak one set macam ni. Bayar 270 sahaja. Bayar RM270 sahaja. Ada yang nak warna kuning ni sayang? Warna kuning kakak. Kak, lawa ke tak lawa? Ya Allah, cantik sangat kakak. Terlalu lawa. Warna soft yellow. Dia kuning lembut, kuning air kan. Lepas tu mix pula dengan dia punya bunga tu. Ada purple, ada pink, ada hijau. Tapi warna dia tak nampak pelik pun. Kak, yang ni warna putih. Putih hijau kakak. Masya Allah, lawa. Sangat lawa kakak ni. Dia punya design moden, bunga dia tak terlalu besar, tak terlalu kecil. Dia punya diamond lebat bahagian depan baju. And then yang specialnya kan, kalau you all beli batik, dia punya diamond akan dapat di bahagian depan baju. One set macam ni sayang. Yang ni sangat-sangat simple. Yang ni sangat-sangat simple. Yang tak suka sangat corak bunga, tak suka sangat yang macam daun-daun, you all boleh ambil yang ni, corak abstrak. Still batik, batik lukis tangan tapi batik abstrak. So yang ni dia dua tone colour je, warna cream and colour brown. Contoh kalau akak tak nak tudung cream, nak tukar ke tudung warna dark brown pun boleh, tak ada masalah. Kita